Wow, dah ada ayam kunyit Sebelum ni bawa Mak Ali macam tak ada food untuk dia lah sebab pedas-pedas kan. So lepas ni boleh bawa dia Ada sup ayam juga. Oh, okay. Favorite. Memang tak reti masak, kena makan kat sini. Tapi hari ni nak makan udang masak lemak. Dia ada ayam goreng juga, tapi Mak Ali tak suka makan macam ni. Dah sampai. Okay, so udangnya ni memang malas nak masak walaupun boleh masak kat rumah. So di udangnya panas. Video ni tak dapat meneruskan sampai akhir sebab panas. Jadi wanna stop for dulu, okay? Bismillah.